Kalau tak niat, sah ke tak puasa Haid berhenti menjelang azan subuh, boleh puasa ke tak? Sakit gastrik, ambil inhaler. Ketika menjalani ibadah puasa, sering kali wujud beberapa perkara atau situasi yang menjadi persoalan atau tanda tanya sama ada ianya membatalkan puasa atau tidak. Juga terdapat kekeliruan dalam hukum. Jom ikuti beberapa siri persoalan Ramadan dalam Anda Gusar Ustaz Jawab. Semoga penjelasan ini membantu. Ni dah puasa yang keberapa ni? Ada lagi orang duk tanya. Nak niat sebulan ke? Nak niat tiap-tiap hari ke? Hadirin hadirat sekalian. Bab niat ini benda yang paling mudah. Niat ini ialah lintasan dalam hati. Jangan kita keliru. Nak niat bahasa Arab ke? Bahasa orang putih ke? Bahasa Melayu ke? Cumanya dalam bab niat puasa, dalam hadis kata siapa yang tidak berniat maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya memang kita kena niat berpuasa. Cuma ada beberapa pandangan. Pandangan pertama, pandangan Imam Malik, boleh kita niat sebulan terus untuk puasa. Adapun pandangan yang kedua, pandangan jumhur, iaitu kita perlu niat setiap hari kerana puasa itu ibadah yang dilakukan pada setiap hari. Cuma kalau kita nak gabungkan kedua-dua pendapat ini, pada malam pertama Ramadan itu kita niat puasa sebulan dan malam-malam berikutnya kita juga niat puasa setiap malam. Adapun kadang-kadang ada orang keliru, Ustaz, saya tak niat semalam. Lepas tu saya tanya dia, awak bangun sahur ke tak? Saya bangun sahur. Walaupun awak tak berniat malam itu tapi awak bangun sahur untuk apa? Bangun sahur untuk puasa kan? Itulah niat awak. Maksudnya intention awak bangun sahur tu dah menunjukkan awak berniat untuk berpuasa. Jadi dalam bab niat, betul kita kena berniat, tapi kita kena ingat jangan terlampau ketat. Kita kena tahu niat aku nak puasa esok ni kan, lepas-lepas tarawih mesti kita niat dah nak puasa esok. Maksudnya itu juga dikira sebagai niat. Wallahu a'lam.